untuk sesiapa yang nak ambil rental bagi aircon. Of course, satu anda kena bagi tahu kita berapa horsepower yang anda nak ambil. Kita ada daripada 1 horsepower sehingga 2.5 horsepower. Lepas tu, kita akan provide you dua jenis harga yang dia boleh sewa. Yang pertama, dia boleh sewa untuk technician datang servis setiap 6 bulan atau setahun. Beza dia lebih kurang RM20 lah untuk setiap satu type of service. Okay? Untuk 6 bulan, dia akan buat major service dan setahun pun dia akan buat major service. Apa tu major service? Okay, major service maksud dia, technician bila dia datang untuk servis, dia akan servis dekat indoor, maksud dia aircon dekat bahagian dalam yang kita gunakan tu. Yang kedua, dia akan servis dekat bahagian luar, compressor tu dia akan cuci kondenser. So itulah cara servis yang kita akan buat masa dia orang datang servis. Okey, kalau anda nak order, sila letak cari sebelah bio ataupun box biru ataupun tunggu tadi saya dekat bawah.